الرحمن الرحيم. لا إله إلا الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الفتاح القابض الباسط الخافض الرافع المعز السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ الحسيب الجليل كريم رقيب جيد واسع الحكيم الودود المجيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن بديع المعيد المحيط الحي القيوم الواجد المجيد الواحد أحد الصمد القادر القدير القديم الأخير الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال التواب التقيم الرحمن الجلال القسيط الجامع القدير ما لا يعلم بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرنا وغفل عن ذكره الغافلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فهمنا في الدين وعلمنا بالتأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, baca buku nak baca buku dulu ke nak baca Quran? Baca buku dulu kot. Hari ni huruf Ain hari ni huruf Ain insya-Allah.
Surat 318 ber. Tiga, satu, 8. Huruf Ain. Okey. Okey, number 1 nak baca ke? Is baca siapa baca? Bimalah baca pula. Okay. Huruf Ain. Huruf kedua yang berada setelah hamzah dalam lafaz isti'azah adalah huruf Ain. Huruf Ain merupakan huruf yang dikeluarkan dari katup epiglotis di tengah tenggorokan. Oh, kalau tengok gambar ni, wasatul halaq, dekat halqum, tengah-tengah halqum. Betul. Kemudian dia boleh abang baca? Ha? Sifat dia tu ajar, al-bainiyah, al-istifal, al-infitah. Al-har, al-bainiyah, al-istifal, al-infitah, al-ismat. Huruf Mata. marqaq. Huruful marqaq. Ain. Sifat-sifat huruf Ain sebagaimana disebutkan Syekh Ali Al-Baisusi dalam Al-Qaul Al-Ma'luf. Lil Ain jahrun summa wastun usila fathus ifal summa somtun nukila. Huruf Ain memiliki sifat-sifat jahar, kemudian tawasud, bainiyah. Oh, bainiyah ni tawasud, tengah-tengah lah. Infitah, istifal, kemudian ismat, sebagaimana telah dinukil dari para ulama. Beberapa kekeliruan yang sering terjadi saat mengucapkan huruf Ain antara lain mengubah suaranya menjadi hamzah tebal. Ain. Memotong suaranya saat sukun sehingga sifat bainiyahnya tidak tampak. Sifat tawasud lah. Oh, okey. Dia macam dia macam tersidah tapi dia bukan tak sidah, dia ada juga sikit. Dia terberhenti macam tu. Kalau baca tu iyyaka na'budu wa macam tu. Dia ada udara juga tu. Iyyaka na'budu wa gitu. Jangan iyyaka jangan terberhenti, dia bukan sidah. Ain bukan huruf sidah, ain huruf sederhana. Iyyaka na'budu wa, ada bunyi juga lagi suara tu kan. Iyyaka na'budu wa bukan na'budu, jangan menahan makhraj, tidak menarik kembali katup saat mengucapkan Ain berharakat, mengalirkan suara dari rongga hidung. Iyyaka maknanya jangan pergi ke situ lah. Rongga hidung. Dia huruf Ain bukan huruf hidung. Kan tu dia tulis beberapa kekeliruan yang sering terjadi saat mengucap huruf Ain. Ini yang keliru lah ni. Oh. Huruf Ain pada lafaz isti'azah berharakat dhammah dan diikuti oleh huruf waw mad. Setidaknya ada dua hal yang penting untuk diperhatikan. Pertama, permasalahan kesempurnaan mengucapkan harakat dhammah yang sempurna. Kedua, permasalahan menjaga huruf mad sesuai dengan kaedah-kaedah tajwid. Di antara kekeliruan yang sering terjadi saat membaca mad asli serta mad lain, yang dua harakat adalah membacanya lebih dari dua harakat. Terutamanya apabila mad asli berada di akhir kalimat. Contoh, Wattuha wa Musa tawwaba. Manjangkan mad asli serta mad lain yang dua harakat
menjadi lebih dari 2 harakat merupakan salah satu kekeliruan lahan yang tidak mengubah makna. Sama halnya dengan mat yang seharusnya dibaca lebih dari 2 harakat dikurangi kadarnya menjadi 2 harakat sahaja. Sedangkan apabila huruf mat dibaca tanpa mat atau huruf yang tidak diikuti huruf mat dibaca dengan mat, hal ini termasuk kekeliruan lahan yang dapat mengubah makna. Oleh kerana itu, kita harus lebih berhati-hati lagi. Boleh ya? Sebab Boleh faham kan, Boleh faham. Maknanya kalau huruf mat tak baca mat, salah lah tu makna, boleh mengubah makna punya. Yang tu kesilapan majali lah, kesilapan yang besar. Tapi kalau mat tidak panjang, kalau huruf mat asli tak dipanjangkan, salah. Kalau panjangkan sikit tak ada masalah lah. Dia jadi mat ni, tapi kalau mat tak buat mat, tu memang kesalahan besar sebab dia dah menghilangkan satu huruf. Faham tak? Yelah, benda ni bukanlah kekeliruan, ni bukan kekeliruan, ini ketidaktahuan kalau macam tu. Sebab dia memang tak tahu langsung nak baca macam mana. Kan? Macam mana, yelah kira kita nak baca Quran, kita kena belajar tajwid. Bila belajar tajwid, belajarlah yang mat-mat ni apa semua tu, at least yang basic lah. Mat asli apa semua ni. Ini bukan kekeliruan. Kalau keliru, dia keliru nak baca, oh yang ini tanda panjang 2 ke 4. Yang tu dia keliru. Bukannya dia tak tahu. Dia tahu yang ini patut baca 2. Tapi dia keliru nak baca 2 ke, baca 4 ke, baca 6. Yang ni bab tidak keliruan, antara kekeliruan yang sering jadi kan. Sepatutnya yang kedua ni dia tak tulis keliru, kesalahan lah. Satu keliruan yang berbuah. Dia dah salah. Kalau dah baca mat salah. Tahulah. Tapi orang tak apalah. Contoh macam doa yang Tuhan bagi kepada Nabi Adam tu, qala kan. Selalu kita kata qala ni, dia sebenarnya kat situ qala, dia ada mat tu. Kalau kita tak sebut mat kat situ, dah kesalahan besar sebab Tuhan turun untuk 2 orang bukan seorang. Betul tak? La tu menunjukkan untuk menunjukkan 2 orang. La di situ. Ada mat kat situ. Mana ada qala satu je. Mana ada qala yang kedua? Tak, yang untuk yang doa Nabi Adam tu. Doa yang pertama yang Nabi Adam tu kan, dia tulis qala dua. Qala dengan lam alif bukan la. Cuba Iwan tengok. Kau 135 ke apa? Iwan pernah tak? Doa Nabi Adam. Doa yang pertama yang Allah turun kepada manusia. Ingat tak? Ada tak Iwan belajar? Doa Nabi Adam. Tak ni. Jangan nanti tengok Doa nanti tengok Doa jumpa tak doa Nabi Adam? Biasa kalau dalam Quran tu qala tu satu je. Tapi tak tahulah kalau ada tu. Ada. Cuba tengok surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Al-A'raf. Tengok, minat tunjuk ke buktinya. Kalau tidak kita tak ni. Al-A'raf bukan soal apa? Aduh, misalnya tak ada punya tu. Al-A'raf ada tak? Nak suruh Abang Iwan tak? Sebab Abang Iwan duduk mengemis belajar dengan orang juga kan. Jadi supaya Abang Iwan nampak, Pak Is pun nampak. Is bukan soal apa? Tu. Qala tu Tu 2 kalau baca qala rabbana tak boleh tu. Qala rabbana sebab dia tuju kepada 2, Nabi Adam dan Siti Hawa. Memang ini dia. Nabi Adam Nabi Adam dengan Hawa. Kalau kita baca satu, qala tak boleh salah. And then salah besar lah kalau kita qala aja, qala rabbana salah lah. Dia kena qala rabbana, memang ada lah. Ini memanglah. Tapi kalau kita nak baca doa tu, kita bukan baca dengan qala tu. Kita baca rabbana.
Memanglah. Nah, Mi nak itu cerita, kalau baca doa dengan kola tu atau memang salah lah doa dia tu. salah lah. Mi nak cerita pasal mat ni kan, dia cerita pasal mat asli ni. Nak cerita pasal mat. Kalau pasal mat asli, kalau dia baca, ini kalau dalam ayat ni memanglah. Ini sebab Nabi Adam dengan Hawa yang bercakap. Kalau dia seorang dalam bahasa Arab tu, lam tu satu je, single, dia bukan lam alif. Tapi kalau itu pun dia tak boleh nak beza, itu memang dia tak tahulah tu. Betul? Itulah nak ceritanya. Tu bukan kekeliruan, itu memang dia tak tahu. Kesalahan besar, sebab itulah kita kena belajar Al-Quran ni. Kalau memang itu syarat pertama pun, tajwid tu memang kena belajar dulu. Mana boleh main dengar dan baca je, tak boleh. Okay. Sebab tu lah Mi cakap, kebanyakan orang dia main dengar, dia ikut je, dia ikut apa dia dengar. Ataupun dia ikut hak dia biasa baca. Kola kan, jadi dia tak tengok hak tu sebenarnya tu ada mat asli. Banyak sebab Mi jumpa dengan macam tu, sebab Mi cakap tu. Yelah dekat surau pun banyak je Iwan dengar dia baca doa, dia start dengan kola. Dia tak apa dia buat ni start dengan kola. Telah berkata atau dia berkata, apa kau nak cakap dia berkata, tu bukannya doa kata. Tu orang doa tak apa. Kalau orang berdoa tak apa sebab dia tengok Quran. Ni kadang-kadang orang yang tengok Quran pun dia dah biasa kola kan, dia tak tahu apa yang tu. Oh ni punya kola Rabbana. Dia baca kola Rabbana sebab dia dah biasa kola. Jangan orang dah ada kola kan, betul tak dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran kola je kan. Jadi dia dah terbiasa macam tu, dia baca kola juga. Dah terjumpa sebab tu bercakap. Kita jangan kebiasaan tu kita bawa semua kebiasaan itu. Jadi kalau Is ke Abang Iwan ke jumpa dengan orang macam boleh tegur lah. Kita dah tahu kan. Okey, teruskan Abang Iwan. Sebahagian orang mengira bahawa tajwid artinya memanjangkan mad sekuat-kuatnya atau membaca Al-Quran dengan tempo yang sangat lambat sehingga memanjangkan huruf yang tidak diikuti huruf mad. Permasalahan ini telah disinggung oleh Imam Syakhawi dalam Nuniyahnya. Ya man yarumu tilawatal Quran wa yarudu sya'wa a'immatal itqan la tahsibit tajwid maddan mufritan aw maddan ma la madda fihi lawat. Wahai orang-orang yang bertilawah Al-Quran dan ingin mengikut jejak para imam ahlu qiraah yang mutqin. Janganlah engkau mengira bahawa tajwid adalah berlebihan dalam memanjangkan kadar mad atau membaca dengan mad pada kata yang tidak ada mad padanya. Sampaikan perkataan beliau, lil harfi mizanun wala takun taghiyan fihi wala takun mukhsiral mizan. Sesungguhnya setiap huruf memiliki bobot. Mizan ni pemberat ataupun neraca. Memiliki bobotnya apalah. Nanti bahasa Arab ni bobot ni. Nanti kita tengok sekejap bobot apa benda. Bukan bahasa Arab ni, Indon. Macam? Bahasa Arabnya mizan. Mizan tu neraca. Pemberat bobot ni. Bobot tu maknanya berat sesuatu benda. Janganlah engkau berlebihan dalam memberikan haknya. Jangan pula engkau mengurangi hak dan beratnya. Beratkan sesuatu benda. Bobot tu maknanya memberatkan sesuatu benda. Okay. Terus huruf zal. Zal. Huruf berikutnya adalah huruf zal. Huruf zal dikeluarkan dari ujung lidah
yang bertemu ujung gigi seri atas. Dal. Dah keluar. Dah. Torfal lisan. Torfal lisan. Al-jahar. Al-rokhawah. Al-istifal. Al-infitah. Al-ismat. Lisan ma'a itraf. Isanaya al-aliyah. Boleh baca apa Iwan? Atas. Al-aliyah ni bahagian atas lah, gigi atas tu. Bahagian gigi atas. Torful lisan dikeluarkan sebutan ma'a itraf. Al-sanaya al-aliyah. Al-harfu marqab. Sifat-sifat huruf zal adalah sebagaimana disebutkan Syekh Ali Al-Baisusi berikut ini. Lizzali al-istifalu ma'a jahrin kadha fathun wa rikhwun thumma ismatun uza. Huruf zal memiliki sifat istifal, jahar, dan infitah, rakhawah, kemudian ismat, maka ambillah ilmunya. Beberapa kekeliruan yang sering terjadi saat mengucapkan huruf zal antara lain meletakkan ujung lidah pada gigi bahagian dalam, sehingga yang bersentuhan adalah ujung sisi lidah dengan dinding gigi seri atas. Itu huruf zai ya. Itu huruf zai. Berlebihan dalam mengeluarkan lidah, menebalkan dan mengubahnya menjadi za, terutama saat berharakat dhammah. Mengubahnya menjadi dal disebabkan tidak menampakkan sifat rakhawah. Menghembuskan udara dengan deras saat mengucapkannya. Walaupun huruf zal memiliki sifat jahar, udaranya tertahan, namun suaranya harus tetap mengalir, rakhawah. Sebahagian orang kadang membenturkan kedua sifat ini, sehingga huruf zal apabila diucapkan dengan rakhawah, maka jaharnya hilang. Sedangkan apabila diucapkan dengan jahar, maka rakhawahnya yang hilang. Padahal seharusnya kedua sifat tersebut dinampakkan secara bersamaan. Boleh boleh faham Zal. Maknanya boleh faham cara dia cakap tu. Rakhawah ni apa? Rakhawah udara mengalir, apa ni? Suara terlepas. Jahar udara tertahan. Kalau syiddah suara tertahan. Lawan dia huruf bawah suara terlepas ataupun suara terlepas lah. Maknanya kalau huruf za ni dua-dua daripada seharusnya kedua-dua sifat tersebut ditampakkan secara bersamaan kan. Za, suara dan udara sekali kan. Za, al, dua-dua sekali pergi kan. Suara dan udara kan. Perasan tak? Al, za, dua-dua sekali kan. Nak baca lagi? Nak baca Quran dah? Ba ni senang je, ba tutup ni. Baca lah lagi tak? Habis? Habis gambar je. Baca habis. Jelah, ba ke lam. Ba. Gambar je lah. Huruf ba. Huruf ba merupakan huruf yang keluar dari dua bibir. Cara mengucapkannya adalah dengan menyentuhkan kedua bibir atas dan bawah
sebagaimana saat kita mengucapkan huruf B dalam bahasa Indonesia. Al-Shiftan Syifatan. Bintabaqash Shiftain ala ba'dahuma. Al-Jahar, Al-Shiddah, Al-Istifal, Al-Infitah, Al-Talaq, Al-Qalqalah. Sifat-sifat Tak, yang Min nak baca yang mula tu ba. Huruf-huruf yang tu ala tu, ala ba'dahuma tu kan. Yang sebelum tu apa dia ba, macam mana B ke apa? Tu yang sebelah hidung tu, yang muncul hidung tu. Ya nak ba alif nun ta, macam nak Min nak berbaris kan, tak minta baca. Oh, bintibaq. Bintibaq. Tibaq asyafatain. Asyafatain, okey. Okey. Sifat-sifat huruf ba sebagaimana disebutkan Syekh Ali Al-Baisusi. Lil ba'i fathun syiddatun tasaffulu dalaqatun jahrun kada taqalqul. Huruf ba memiliki sifat-sifat infitah, syiddah, istifal, izlaq, jahar, begitu juga qalqalah. Jadi maknanya huruf ba ni dia ada 6 sifat kan? 6, okey. Nah. Kita. Okey. Beberapa kekeliruan dalam pengucapan huruf ba, antara lain membaca ba dengan hams, menyamarkan suaranya terutama saat berada di awal kalimat, menebalkannya, mengubahnya menjadi huruf T, pa, menghilangkan sifat qalqalah. Huruf ba dalam lafaz isti'azah berharakat kasrah. Artinya adalah menarik rahang atau mulut sampai terdengar suara I dengan jelas. Beberapa kekeliruan yang sering terjadi saat mengucapkan huruf berharakat kasrah, antaranya tidak menyempurnakan kasrahnya sehingga suara terdengar mendekat ke arah fathah, berlebihan dalam menarik rahang saat mengucapkannya, menebalkannya saat membaca huruf-huruf yang tipis, menipiskannya saat membaca huruf-huruf yang tebal. Kalau dikata berlebihan dalam menarik rahang tu, saat mengucapkan dia akan jadi lain tu dah. Jadi macam, contohnya macam huruf ba kan. Itu jadi lain tu. Kalau, kan selalu itu kalau kawan-kawan yang baca, tu dia jadi mal, la, dia kena bila, yang la. Dia beza. Kalau la tu dia jadi mal. Okey, boleh baca Quran Okey. Okey. Baca Quran, baca satu-satu, bukan satu-satu. Macam mana Mi? Apa dia? Jelaskan, jangan ni lah, jelaskan satu-satu. Boleh, insyaAllah. Okay, kita 146 kan? 146 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها. An'amun. Wah, dia bari dua, dia hadapan dengan wah tu, dua-dua buat muncul. An'amun wa an'amun. Cung tirus Alright. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Apa huruf-huruf di halqum? Ingat tak? Huruf-huruf di yang boleh tak kalau Mi kata boleh bagi dah sifat-sifat huruf yang ada di halqum. Sifat-sifat huruf yang ada di halqum. Berapa huruf di halqum? Ada 6. Ada hamzah, ha, ain, ha dengan ghain dan kha. Boleh bagi tak sifat dia? Sifat-sifat dia adalah Kalau inspire dalam bahasa Arab, dalam bahasa yang kita faham, bahasa Melayu, hamzah apa yang sifat kuat yang ada pada huruf hamzah? Huruf hamzah dia mati. Bila dia mati, okey, dia jahat. Dia jahat, suara udara tertahan. Udara tertahan, suara pun tertahan. Lepas tu tapi dia tak tebal. Maknanya dia tak memenuhi rongga mulut. Istifah dan infitah. Kalau mitanya huruf suara hamzah ni sifat yang kuat yang daripada dia ialah syiddah. Syiddah sebab yang tu. Dia apa ni? And then hamzah ni dia tak ada sifat tunggal. Huruf ha dia ada udara terlepas. Suara pun lepas. Udara betul. Suara lepas. Lepas tu dia tidak memenuhi rongga mulut. So dia lidah lepeh dan pakai lidah pun mendatar. Pakai lidah pun mendatar. Lidah terangkat. Dia tu panggil apa? Dia panggil kalau pakai lidah terangkat istilah. Lidah tak terangkat istifah. Isti'la ni huruf ada ni je kan apa? Ada 6 je kan? 7. Betul 7. Qaf. Maknanya huruf ghain apa? Istilah lah. Isti'la. Sikit banyak kan ni dah faham sikit okey lah tu. Jadi maknanya kan yang semua yang sebelah sini semua adalah hams. Yang ha adalah hams. Sifat yang daripada dia. Hams maksudnya udara terlepas. Itu semua udara terlepas.
So udara semua tertahan. Suara tertahan, udara pun tak terlepas. Yang mana? Kalau ain dengan ghain. Ain dengan sifat sederhana. Ain tawassut. Ain tawassut Lin Tawassut. Umar, ya, Lin Umar. Okey, Lin Umar. Ada sikit tu ingat. Okey lah tu. Alhamdulillah. Nanti sikit-sikit. Nanti boleh lah. Lama-lama Is Bahasa boleh. Melayu boleh lah. Kalau bahasa Arab tak ingat. Aduh. Baywan pun mesti ni ya. Okey Baywan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. Tebal ke ni Tuan? Roh tebal ke ni itu arham. Tebal. Tebal tu tak bunyi tebal tadi tu. Arham maknanya bila tebal roh tu lidah tu tegang. Lidah tu terus tegang ke betul-betul ke langit. Arhamul unsayain. Okey, teruskan. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Wa minal ibili ithnaini wa minal baqari ithnain. Qul الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم Dengar Ifat tu minta berapa ni? Kuntum. Jangan jangan terus. Jangan tak ada sifat nun tu. Kuntum. Dia maknanya nun tu tersembunyi belakang huruf ta. Jadi dengung dia tu dengung di belakang huruf ta. Jadi kita dah nak sebut huruf ta. Jadi kuntum. Jangan tak mau. Lebar sikit mulut. Lebar sikit mulut. Kalau tak lebar mulut tu dah betul, kalau orang biasa dengar dah betul dah, tapi kita nak kesempurnaan kan. Abang Iwan dah jadi setiap surah tu kenalah sempurna baca. Okey. Kena faham. Baca dah betul dah. Kuntum syuhada'a idh wassaakumullahu bihadza faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudillan nasa bighairi 'ilm. Innallaha la yahdil qawma adh-dhalimin. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وعلى Ramna الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. boleh tak kalau mim mati dengan ba tu Iwan tutup je mulut. Zalika jazainahu bighairi. Iwan tak boleh tutup. Kalau tutup nanti macam dia jadi macam terlalu macam mim dengan mim pula. Iwan tak berapa. Cuba terang. Zalika jazanahum. Dia tutup bukan apa benar. Dia tutup dia tidak renggang je. Jangan hum. Tu payah sikit menjadi macam mim. Hum. Dia. Itu yang tak boleh tu. Dia akan jadi tertutup rapat. Yang tak boleh nak renggang. Cubalah. Satu lagi kalau kita dengar ifat huruf fa kan, tak berapa puati. Wala adim dia dengar tu di huruf fa. Dim fa. Satu lagi mana lagi? Satu lagi. Ada dua huruf kafal tu kan? Tu dim fa, satu lagi mana ada lagi satu lagi kan? Dekat huruf fa. Mana dah tak jumpa pula tadi. Fa dengan huruf fa dekat Iwan jaga. Khinzi tu. Khinzi patut rim fa. Dua atas dengan bawah tu kan. Rim fa dim fa. Rim fa dim fa. Dia mulut kita tu macam rim fa dim fa huruf dah kan. Dim fa rim fa. Kan jaga-jaga tu. Okey. Okey, baca satu lagi Is. Nanti dah Baywan. Zahor dia boleh baca dua berapa aja? Kul. Baris kedua atas. Kul Zahorain. Boleh baca berapa wajah? Mimi dah cerita dah ni kan? Dah. 6 harakat dengan 1/3 harakat Tashil. Baca dia azza tashil. Tashil ada dalam Quran ni ada, nanti kita akan jumpa tashil. Jadi kat situ dua wajah. Apa Hafsun boleh buat? Hafsun. Okay. Dalam Hafsun tu jamiyun kan? Jamiyun, tapi kat sini dia boleh baca dua wajah. Wajib kena tahulah. Sebab kita ngajar orang, kita kena cakap lah ini. Hafsun boleh baca dua wajah. Qul adzakarain. Boleh baca tu. Qul adzakarain harrama. Azza. Kan dia ada 3. Dah belajar ada 3 kan? Allah, az-zakara, al-an. Al-an. Cara baca al-tafsir. Okey, baik. Pak I baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا
إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Habiskan. Baca habis dah bayang boleh tak? Boleh? Baca habis lah 2 muka terus dan nanti minggu depan kita baca surah Al-A'raf. Okay. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. Tadi summa mak bandar. Summa ataina. Iwan tak ada mak tadi. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا
وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Bibi ma apa bukan apa? Al-azab bibi. Al-azab bibi ma abai baca babi ma. Kali lagi. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. Dengung tebal tu kan. Min qabl. لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Wa man huruf jim kan dia dah tengah lidah dengan lelangit kan. Jadi dia ke sana. Suara tu di tengah lidah dengan lelangit. Wa man dia bunyi lain dengan wa man lain ya. Wa man dia sembunyi di huruf jim. Cuba sekali lagi. Wa man Wa man jaa bis-sayyi'at. Boleh ya? Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yukhra wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Jangan wa man tak macam tak nak tahu macam tu. Terus ke jim. Sebab dia tu sama. Dia sama makna tu ya shin ya kan. Abai sebut mula tu macam ya sikit. Dia bukan dia terus atas. Wa man bukan wa man bukan tu. Wa man terus ke jim. Terus ke makhraj jim. Jangan ke ya dulu. Bila dengar tu macam abai pergi ke ya dulu. Wa man dia naik. Betul tak? Betul tak? Is dengar betul tak? Ya, terus ke jim. Sebab dia ya jim shim tu sama. Jadi terus naik ke jim. Jangan turun ke bawah dulu.
suara tu naik ke jim. Wa man ja, jangan wa man ja gitu. Tu Iwan huruf dia betul tak? Abang Iwan perasan tak? Wa man tak tahu macam tu. Macam Iwan pergi ke ya dulu tau. Dia terus ke jim. Wa man ja tu jangan wa man ja, tak mahu macam tu. Kalau wa man ja tu Iwan dah menambah huruf tau. Dia tu pergi ke huruf ya dulu baru dia naik ke jim. Betul tak? Iwan rasa tak? Iwan rasa tak? Iwan rasa tak? Minat so Iwan rasa ke tidak macam tu? Entah. Tak, Iwan terus pergi ke huruf sebab dia jim, shim, ya dia satu makhraj tau. Kalau pergi wa man ja tak mahu macam tu. Abang terus straight ke atas. Wa man ja bukan main ja, bukan itu. Main ja tu macam gigi ja dulu baru naik jim. Tak apa, tak perasan lama-lama tak perasan. InsyaAllah kalau mi tegur-tegur selalu, insyaAllah Ibu akan boleh tahu. Sebab dia jim, shim dia satu makhraj. Sememang terkeliru, maka banyak kawan macam tu. Wa main jamin dulu pun macam tu. Tapi bila kita dah belajar, dah lihat ditegur, lama-lama kita boleh rasa, oh macam tu hurufnya jim kat sini. Mana jim, shim, ya. Jim sekali, ya, shim tengah, ya ke bawah. Jadi abang masa abang nak dengar tu, wa main terus ke ja, terus ke jim. Wa main ja, jangan wa main ja, tak ada. Kalau ja tu Iwan pergi ke ya dan baru naik atas. Betul tak? Ya tengah, ya bawah sekali di atas di permukaan lidah tu. Di atas lidah tu, tengah lidah tu, permukaan lidah tengah. Lepas tu shin naik atas sikit. Jim tu terus ke langit. Wa main ja, bezakan dengan wa main ja, bezakan. Kau dengar tak? Besar beza kan? Iwan praktis je, insya-Allah boleh. Iwan dah tak apa. Okey, teruskan. Iwan praktis je, kan? Okey, teruskan. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyama ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim tu kan lebar mulut sikit, jangan iba. Kalau iba tu jadi ba tebal. Ibrahim, jangan iba. Iba tu jadi ba tebal. Tak mahu ya. Ibrahim, lebar sikit mulut. Ibrahim hanifa. Okey, teruskan. Iwan dah tahu tu, Iwan ingat-ingat je lah. Kalau bila sebut lah Ibrahim, jangan iba. Ibrahim. Beza tu ba dengan ba kan. Dia lebar mulut je. Kalau tak lebar dia jadi iba. Tak mahu iba. Ibrahim, ra je tebal. Ba tu tak tebal. Ibrahim. Gitu. Teruskan. Iwan dah tahu, Iwan ingat je tu. Iba, jangan ibo. Beza. Sebab apa dia jadi iba? Sebab roh tu roh tebal. Jadi ba tu jangan ditebalkan. Jadi iba roh. Jangan ibo roh. Mulut aja beza. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa huwa alladhi ja'ala lakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd. Abang Iwan perasan tak Abang Iwan tambah lam. Ja'ala lakum ke ja'ala lakum.
Iwan tambah وهو lam. الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Sadaqallahul azim. Okey, ada Is ada nak tanya Is? Tak ada ni. Cuma kena revise banyak kali ya. Saya boleh ingat. Kena jaga-jagalah. Kena ingat sifat. Cuba Is ingat sifat yang di tengah lidah, di pangkal lidah dan tengah lidah pula. Baik Wan. Sifat yang berada di tengah lidah dan pangkal lidah. Pangkal lidah. Ada nak tanya Baik Wan? Pak Is ada nak tanya? Tak ada? Tak ada. Ada, okey. Allah imam wa aku dah cari. Ya Rabbal Alamin. Salam. وسلم والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sadaqallah.